Ramai peniaga boleh buat puluhan ribu jualan semasa bulan Ramadan. Tapi persoalannya, berapa banyak yang betul-betul jadi aset tuan-puan? Masalahnya, untung bisnes biasanya habis untuk pusingan dalam operasi seperti bayar sewa, stok dan juga gaji pekerja. Seterusnya, bila nak kembangkan bisnes pula, modal pula tak cukup. Akhirnya terpaksa buat pinjaman bank untuk dapatkan modal. Sebab itulah ramai usahawan sekarang mula menyimpan sebahagian keuntungan bisnes dalam bentuk emas. Contohnya gold bar 100 gram. Gold bar 100 gram dijadikan sebagai aset syarikat. Hari ini gold bar 100 gram sekitar RM69,000. Bagi peniaga, ini boleh dijadikan simpanan modal bisnes ataupun simpanan untuk keuntungan syarikat. Kenapa emas? Mudah je jawapan tuan-puan. Sebab emas boleh bekukan modal perniagaan. Apabila diperlukan, emas boleh dipajak di Arhano untuk dapatkan tunai tanpa perlu pinjaman bank. Contohnya, anda pajak gold bar 100 gram di Arhano. Anda akan dapat tunai untuk pusing modal bisnes ataupun untuk bayar pembekal. Apabila jualan sudah masuk, anda boleh tebus semula emas tersebut. Di sinilah kelebihan emas tuan-puan. Bisnes anda terus bergerak, modal tetap ada dan dalam masa yang sama, aset emas syarikat juga bertambah. Kalau anda peniaga dan nak mula simpan emas sebagai aset bisnes, saya boleh tunjuk cara yang mudah dalam simpanan emas bersama dengan Public Gold. Boleh tekan butang sign up dan saya akan bantu anda langkah demi langkah dalam simpanan emas yang terbaik untuk anda.